Minyak halang dia. Hiris lah. Yalah, ada. Ada. So ya, tak warm up dulu. Krem tangan potong cili. Tak sakit lah kalau nak masak kena warm up dulu kan. Okey dah. Kita cuba. Itu pizza tangan tu. Satu lagi. Okay. This is our timon plus. Jadi cara dia buang. Tak ada. Kita agam. Okay, sekarang selepas settle kena vacuum pula. Tukar kos. Boleh. Sini tak ada ayam dia. Masih banyak. Then this is our breakfast. We have rendang and nasi goreng, rice, mie. Chicken roll is the best. Abang banyak buat side quest, membuang sampah dan membeli barang-barang tambahan yang tiba-tiba perlu tambah. Nampak tu? Buang sampah lah. Ni nasi minyak. Kita tengok. This is the situations. Orang masih belum sampai. Sekarang pukul 10 lebih. Ya. Dalam rumah. Buka dulu. Minyak. Assalamualaikum and hi semua. Welcome back to Rafa channel. So hari ni ialah our gathering family. Hari ketiga hari ni, macam biasalah. Malam sekarang kita akan start our BBQ session and our firework. Pia ambil lagi satu Pia. Merah tu bawa sini. Okay, sekarang pukul 11.30. Hello? Ya. Nanti kita letak pasir dengan makanan dan air dia, jangan risau. Dia nak keluar weh. Comelnya muka. Goreng apa je? Goreng apa ni? Goreng berempah. Uish. Resepi siapa ni? Sendiri. Resepi sendirilah Okay. Ambil ni, dendeng. Cik ni Khairul Amin ke apa Khairul ni? Apa dia? Dendeng. Tahu lah. Khairul Amin ke? Kalau pandai. Ayam kecil. Ayam merah. Ayam merah.
Kita ada burung puyuh tinggal satu je. Paling satu. Ada dah Ada ambil pun ni apa ya? Apa ya? Ada kambing ni. Ya. Puyuh. Saya tahu macam mana ya? Kampung beliau. Dia satu lagi tak. Dia punya masa lagi mampat. Nampak 94. Pulut palas. Ketupat palas. Ya Allah. Warna purple. 11. Maybe sebab dia punya biji. Nampak. Ustaz, mana-mana? Boleh rata. Untuk ni. Ya. Manis. Ni apa wis? Ni takut weh. Dia tak boleh dah orang banyak ni dia ketakutan. Nampak dulu macam santai, relax je lewat habis je tidur. Mana boleh ni ah? Tak boleh. Wow. Sesuai tu. Ampau. Cuba tak ada jenama. Kalau boleh letak logo awak tu. Gagal. Sampai yang gagal. Okey mana? Okey, mau gerak. Mau gerak masuk. Mau gerak. Boleh lah. Makan kita pas ke ni makanan. Bye Mozu. Untuk main mengumumkan ketibaan Imam Muda Ashraf. Inilah YB Cak Ayam. Cak ayam. Cak Ayam. Inilah saya Parlimen Rantau. Oh. Sekarang hafal belum Kau dah hafal belum? Sekarang turn velo. Cepat semua kena hafal cepat. Ya Allah. Okey, effort menghafal. Apa tu? Apa tu Yui? Apa ni bodoh? Ui. Basket. Nampak tak? Okey. Semua nampak kan? Okey. Bodoh. Tak nampak siap. Sebab aku nak buat gedi-gedi raya ni. Aku nak pilih ni sebab. Dah cuba semua hafal sebenarnya. Kenapa? Sebab dia nak macam nak over. Tengah-tengah sini, semua pusing. Ayo. Kiri, mata kanan. Mata dia start kecil dan mata pusing. Pusing ke kanan lah. Pusing ke kanan. Ada open. Aku kat sini. Okay, cepat. Kat dia apa? Okay. Pusing dulu lah. Jap, yang kepala tu kiri dulu Kiri dulu, lepas tu kanan. Ini dah kamera lah. Macam tiba-tiba raya rumah sini pula beraya. Allahu Akbar. Ya. Dah tiba-tiba beraya. Tadi rasa macam dah buat benda lain. Bagus air ni less sugar. Air ni dah berapa dia kena ais. Agak dah. Sambung. Tepat. Tepuk. Jangan tak tepuk. Guys, look at this cat. So big. Nampak lagi besar daripada dia. Sama besar lah. Macam ni besar. This is my hand. Look at. This is our bosses. Pak tengah ngorek-ngorek barang camping. So ni dia. Our setup for BBQ. Petang dah guys. Gathering ni sampai malam. Petang-petang pun ada orang main bunga api. Syirap tengah pasang pelita. Untuk petang ni kasih nyala rumah ni. Cantik tak guys? Our kampung.
see the view. Semua sana pukul 6. Orang semua dah balik dah. Sebab malam sekarang kita akan start our BBQ session and bunga api session. Rumah dah kosong, sekejap lagi penuh balik. Mucun dalam aircon. Hui, dahsyat macun dalam aircon. Toke macun dah bawa macun tadi masuk mana? Astaghfirullahalazim. Ini semua tok macun ke? Wih, ini semua macun doh. Bro. Ini semua macun guys. Raya. Wih lawa. Penuh. Wih lawa weh. Cuba candid. VVIP. VVIP ni. Kau lambat. Jam betul ni Melaka. Kau janji pukul 6.13. Sekarang pukul 6.24. Kau dah lambat 11 minit. Je. Hati aku kau orang kisah Hi guys, so welcome back. So sekarang dah pukul 8 suku. So sekarang kita dekat luar tu still tengah bakar-bakar. So tadi Faizal dah rakam sikit. And tengah nak tunggu bakar-bakar. And after bakar-bakar tu kita orang ada macam fireworks sikit lah. So itu rutin untuk raya ketiga. Boleh. Membawang. Kata apa, raya ni kan? Sekejap kena sensor tu. Tet. Ya. Kenapa? So ni keadaan dekat luar. Banyak kan kereta dah berasa asap ni. Orang dah start membakar kat luar. Panas. Balai depan lalu. Anak jaga anak. Itulah dia lambat ni. Kalau api kena besar, dia boleh awak konten featuring chef ke mana-mana kan. Chef. Betul ni. Baru belah sana buang kan? Hujan dah berhenti lah. Dah berhenti dah. Ya. Basah, meletup. Betul aja. Wah, dalam dah tak masak. Oh, yang dah masak. Okay, orang sana dah main mercun. Update. Mak dah ambil dulu lah. Ni yang gedik-gedik tadi tu. Seorang nak Ijen Ali, seorang nak Frozen.
Macam mana ni? Hari raya ni dia ramai-ramai ni kita kena telus dan tegas pada keputusan. Betul. So kan nak Frozen. Nak kena buat remix ke TV ni? Mana ni? Dan ni berapa kaki yang tu? Tak, yang hari tu kelapa ni lemang. Lemang tak. Jap. Oh. Dia nak lawan kan tadi? Dia nak lawan. Weh, lawa. Ada bunga tidur tak? Itu kat batang Ni kenapa? Mimi ni kenapa? Kalau dua tu masuk tengah, yang satu tu dia tak hujung. Satu tu ni semua dua. Pakcik gegak pakcik. Alah, kena tunjuk bakat baru dapat duit raya lah. Ya. Abang, kenapa? Okay, next one. Adik tak payah. Yang ni pun. Selamat raya awak. Bergatur. Bagus. Oi. Alamak. Alamak. Balik. Dah pencen kan? Sampai. Saya punya betul lah. Nampak bagi. Banyaklah. Erika tu mana Erika? Erika malu. Kau ambil lah Erika. Selamat raya. Bibi pun. Dapat dah. Yeah. Next, apple pula. Batu je batu. Batu ya. Tak, semua mana? Betul eh? Lemang pula bunga je. Satu. Pakcik introvert bagi duit raya. Be like, dia orang yang bagi budak. Bukan budak datang kat dia. Tunjukkan magic. Kena? Bawa. Aku bawa. Aku dekat rumah je. Yeay. Kena? Okay, kita nak claim. First mission lagi. Okay, jom. First try. Raya. Okay. Kita approve. Dapat. Okay, jom claim lagi. Sini pula. Soal muka. Yang ini dah kaya buat vlog tak payah. Tak masuk lagi duit. Terima kasih. Salam. Saya. Orang Kelantan. Sana weh. Claim. Kita nak raya. Nak claim. Kami student. Tengok. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Kau dah punya. Dah punya.
Wayang. Itu. Wayang merah dan hitam. Tak settle masalah. Oh, ini dia terus. Macam nanti tak dapat tiga pun. Ada dibakar itu tapi cuma dibakar sekali. Tak ada. Kita jalan. Hati pakar bunga Boleh lah, hantar kita jalan. Boleh lah. Okay, ni dah menyambung. Betul, ini pun doa. Ni wayar mantap. Ni wayar ni. Bukan bakar pink. Mata tak bakar ni. Bakar hijau. Ni main Eh, betul kan ni? Main switch. Ni kalau tak bakar, untuk display. Run! Ada nak ikan. Uish. Bawa kasih dia raya guys. Uish. Salam. Bawa sosis lah. Bawa sosis. Siapa sedap. Dia apa ni? Top up sate ke? Ni, dapat ni. Itu anak itu. Cari sini. Budak-budak kau main sini. Tepilah kepala. Adik nak apa? Apa tu? Sidang. Hello. Kakak. Yuk. Okey, nyanyi. No. Malu pula ya. Dus. Apa tu? Oi, tangan ni. Apa tangan ni? Ni nak buat. Abang seorang bang. Yo rumah. Saya nak beratur juga. Nyanyi dulu baru dapat. Nyanyi dulu. Nyanyi apa? Nyanyi satu lagu raya. Cepat. Tak boleh. Hari raya. Okey. Okay. Lilas. Api arah. Okay, com. Hari raya. Maaf Zahid. Nampak. Nampak.
Allah. Apa selamat? Selamat hari raya. Okey. Apa? Selamat raya. Okey lah. Nyanyi. Satu lagu raya. Apa lu jodoh lebaran ke? Bincang raya. Bincang raya. Bincang raya. Ha. Duit raya. Cek lagi apa? Mana ada? Aduh, kepala pula. Selamat hari raya. Okey. Hari raya. Baju raya. Cek. Nyanyi orang cek. Cek. Aira beratur. Aira. Tak ada salah. Yakin. Okey. Nyanyi dulu. Baju raya cek. Duit raya di dalam kotak. Cek. Okay, approve. Selamat raya. Salam. Okey. Gedik raya sekarang. Gedik raya cepat. Kita intro balik. Gedik cepat gedik raya. Okey. Pakai jubah tak boleh. Paling senang. Pantun. Aku bagi. 2 kerat. 2 kerat. Pantun 2 kerat. 2, 3 kucing berlari. Choir ke ni? Kucing berlari. Belah. Asyik. Main gila dengan aku. Okey. Lulus. Aku dengan senang nak nyanyi bagai kan. Pantun. Aku dah. Okey. Boleh. Selamat raya. Habis. Happy birthday to you. Happy birthday to Kai. Orang tiga. Happy birthday to you. Okay, ada sausage, BBQ. Kau nak ke? Kalau pergi beramai-ramai. Ya. Cantik gila kita dia. Nampak macam luar negara. Kat mana-mana kan. Cross-lace. Beraya rumah terpaling rana. Apa hal ni? Anak kami baru ada. Tengok. Satu, dua, tiga, kursi kanan kursi. Ya. Ini kursi baru kau ni. Bangga belakang lah. Sebalik. Solo, ada balik. Dia nak baring. Dia. Awak jangan main dengan dia. Tok ada saleh. Blonde. Gini ya. Oh, gini ya. Makin gini. Satu, dua, tiga. Pisang. Satu, dua, tiga. Kena ajar beda. Dah diambil tanam jagung dia ambil bulu-bulu jagung tu bulu. Allah.
Ni pula. Okay, perform. Oh, mau cuba perform lah. Sekarang sesi tapau menapel. Okay, semua nak balik dah. Dah sampai sesi menapau. Leleh terus dah. Oh iya. Buat kau pakai tu kan? Rasa sedap tu kan? Acuk lah. Bagus. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Tak balik lah. Sekarang pukul 11 kan tu. Sekarang pukul 11.30 dan semua orang dah pergi balik ke rumah masing-masing sebab esok nak pergi jalan raya. Jalan raya, bukan jalan raya tu, berjalan raya. Sebab nak balik dah. Okay, this is after the gathering. Nampak? Kotak-kotak ni. Nak buang ke mana? Situ lagi. Ada yang nampak before. Sebelah tu semua orang dah pension tak? Motor lagi. Dalam. Alah, ayah halang. Ayo. Okay, Jaya. Kita ni macam nak buang Lepas tu siti kita baling kat tempat tong sampah tu. Ui, jangan ada kambing. Kambing? Kau ikut je. Ya, ikut. Mana muat nak ikut? Belakang nak ada apa? Penuh, kereta penuh. Okay, so esok kita akan konvoi pada pukul 10, okay? 10 semua orang dah kena ada dekat rumah ni. So, mari kita tengok adakah semua orang akan sampai sini pada pukul 10. Before 10 lah sepatutnya. Okay, let's kita tengok sok. So, this is our house after the gathering. Ya Allah kakak. Kak Tun. Takut Tapi realitinya korang kena tengok dapur lah. Dapur kena tengok realiti. Bersedia guys? Bersedia korang? 1, 2, 3. Ni semua nak kena basuh lah guys. Ni semua nak kena basuh. Kena basuh. Baby tak boleh keluar. Ada bunga api tak boleh. Dah, itu je guys. Jumpa korang esok pula, okay? Bye. Good morning guys. So hari ni dah day 4 of raya. Maybe hari ni last lah kita pergi raya bersama ya. Sebab lepas ni dah nak kena back to reality ya. Habis dah raya. Sekarang pukul 10.18 and Kok Day baru sampai. Orang pertama sampai Kok Day. Dah 11.30 update 11.30 update. Tadi dah jom raya. Tapi tak gerak lagi. Update semua dah mula bangun. Update. Okay, finally semua dah masuk kereta. Update. Hari ni ada 3 stop je. So this one is the first stop. So Bomban and then another one Mati. Bodoh sama lah. Apa? 4 stop. Ini nak buat undian apa ni? Undi. Jangan dah. Masuk YouTube. Kena sensor. Dah tambah sedikit dah meja. Satu. Gambar. Cuma. Okay, nak gerak. Next house. Okay, semua orang beratur untuk salam.
Apa bro? Asal pusing-pusing ni? Semua orang pun pusing ni kenapa? Aku lawan arah Oh, nak salah ke nak claim? Alang je. Sekarang kita menuju ke rumah yang kedua. Beban pula. Sedap. Our next destination is Melaka. Now we're going to Melaka. Rumah ketiga. Saya gini pia. Nak gini? Di rumah. Ya, sang apa? Now we're going to our next destiny. Ini orang balik. Mak nak pai. Nak berzus zakak. Okay, this is our last destination for today. Balik dah. Bagi ayam tu tak pedas. Sama-sama sedap. Tak pedas. Ini pedas. Tak nak. Banyak pedas juga. Tak nak. Tak original. Tak pedas. Kalau makan mie goreng. Okay, dah. Nak balik. Okay, that's the end of our convoy. Ni Melaka, ni Rawang. Kat utara ni, KL. Sebaik ikut jalan dalam